Ini saya dapat mulberry mentah. Tajam mak. Tajam. Sana pokok ni pokok gaya dulu. Pokok ros Jepun dulu sini. Ini sini. Jepun dulu. Pokok yang macam ni. Bunga yang macam ni siram. Merah. Tambah air, siram air. Merah. Cuma cabaran saya sekarang ni cabaran dia tak. Hal yang saya tak jumpa lagi solusi dia lah. Pokok ni macam tahu lah macam mana. Saya share awak pokok macam ni. Siapa tahu ni. Pakai menghadap per Ya ni, merah cahaya ke ni Tak sana merah hadap per sekejap. Flick merah. Ni dia jadi macam ni jadi kita hitaman mati ni dia berakar. Saya jumpa apa penyebab dia ni apa penyebab dia ni menyebabkan jadi macam ni. Daun hitam, batang dia hitam sedangnya ni semua tu cabaran Tuhan bagi ilmu ni. Dia jadi buruk macam ni tak tahu apakah punca macam ni. Siapa tahu boleh komen tolong bantu saya nak tahu je punca kenapa jadi macam ni. Jadi hitam daun ni sakit ni
Macam hangus ni. Tak tahu sebab apa. Tak lagi ni. Dia dibuk sini. Bunga okey. Ni kau tanam pun tak subah ni. Saya sedang mencari punca dia kenapa macam ni. Banyak ni. Ni puyuk ni. Ni ada buruk akar. Apakah sebab dia? Banyak lagi tahu ni. Cara mengerus cepung ni. Dia buruk akar macam ni. Dua daun kehitam-hitaman. Ni. Apakah sebab dia sebenarnya macam ni? Dapat jumpa lagi ilmu dia, sebab dia kenapa serta tanah ni. Dia kata dia ada penyakit dia dari mana, tahu lah. Dapat titik ni. Banyak yang kena ni. Ni sama ni. Dia buruk akar. Buruk akar ni. Tak sihat ni. Dan akar dia hitam ni. Sebab apa ni? Siapa tahu boleh bantu saya. Kena cabaran ngurus. Tak sihat ni. Dia buruk akar ni. Apa sebab sebenarnya punca dia ni? Fungus ke apa? Jangan ni nyakitan ni. Tak boleh ni. Memang tak hidup, tak subah dah. Ni. Dulu saya nak lebih baja, bukan lebih baja ni. Ni sini saya nak bela kat mana ni. Banyak pokoknya ni. Isteri bersama ni. Ya ni. Dia buruk sini. Buruk dia umbi lagi. Dulu saya ingatkan dia apa nama? Terbaca bukan. Ada ni. Dia akar dah penyakit ni. Cabaran. Jalan ni kena buang. Tak ada makna dah, tak sebah dah. Kita buang je. Dia buruk situ. Ini buruk akar ni. Apakah sebab dia? Ini sama ni. Ni. Buruk diumbi lagi ni. I see. Kita study ni. Tengah study. Cari apakah penyebab dia ni. Ni kena ni. Ada hitam. Siapa tahu ni apa punca macam ni. Penyakit apa ni. Ilmu tengok lagi ni. Ilmu bahagian penanaman mengurus. Tak ada ni. Dulu saya ingatkan mungkin kerana lendir daripada siput. Tapi tak ada bukti lah. Hitam habis lah. Dia cabarai laga ni. Lah. Cabarai memang lumrah dunia. Lumrah dunia dah. Sesuatu dia ada cabaran dia ni. Hitam habis logo. Rasa sebab ni. Banyak lagi yang tahun belajar. Tak apalah. Kesusahan adalah cara tak nak berilmu sebenarnya. Jangan takut hadapi susah. Hadapi sebabut lepas selesai sebabut dapat masalah lain pula. Berjaya selesai. Dia kemarin cara lain pula. So siapa tahu sahabat-sahabat semua punca dia macam ni. Ni. Jalan ni. Nampak ni. Ni. Dah terbakar ni. Ni pada umbi lagi. Mana umbi dia ni? Umbi lagi berpelang ni. Memang cabaran.
Cabaran. Esek payah ya Allah, nak Allah lagi, nak cakap lagi. Nak cabaran. Apa kita study slow. Ni cuba tanya ni. Nak tahu punca apa kita study. Pucuk dia okey, cuba tanya. Cuba kan ni tapok smart, ni tapok apa nama, tapok eksperimen. Nak tahu sebab apa. Pucuk dia tadi ni okey. Umbi masalah. Apakah penyebab dia? Ni kita buat eksperimen kat sini, tengok apa performance. Tahu saya dekat ni saya test. Memang bila dah umbi problem tak akan survive. Tapi tak apa, kita teruskan eksperimen. Mana-mana dah. Saya fokus dalam bidang mulberry dengan pokok ros Jepun. Ni tapok eksperimen. Tengok macam mana performa dia. Banyak dah sahabat-sahabat semua ya. Nak potong ni, nak potong mulberry ni. Ni yang makan bawah ni. Saya pukul 12 kembang ni. Pukul 12. Ni buat cuba nak macam ni. Nak kuning. Nak settle ni jap. Nak settle ni. Ni tray pokok ni. Mulberry ni. Sebab antara cara untuk keluarkan buah, kita kena pruning dia. Buah daun insya-Allah. Sekejap dah nak ambil. Allahu Rabbi. Hesek cak air sabar. Secak air lagu ni lah. Ni beri pokok ni. Saya kapur ni pokok ni. Untuk buah dalam bulan ni bulan 3 bulan 4 insya-Allah. Okey. Kita sapon ni pokok mulberry ni untuk buah dalam bulan 4. So bila kita pruning insya-Allah bila keluar daun baru dia akan serta dengan putih buah. That's why pokok mulberry ni kita bila habis buah je kita akan terus lakukan pemangkasan. Dia kata apa? Bila keluar daun baru dia serta dengan putih buah. Ni kelebihan mulberry. Terus setting. So yang ni saya pruning untuk jangka buah dia dalam bulan 4 nanti. Mungkin 4 hari bulan 4. Hari ni 4 bulan 3 kan. Masya-Allah. 4 hari bulan 4 ataupun mungkin 10 bulan 4 boleh makan buah. So kalau ada sahabat ada pokok mulberry tak berbuah, buang daun.
buah daun, buah dahan. Okey. Cuma nak lagi best pastikan dia berbuah mana jangan musim lebat lah. Kalau dia berbuah masuk dalam bulan ataupun masa hujan lebat, memang buah tak cantik juga lah. Kecuali kalau tahu daun untuk kena arnab. Kalau arnab ada patut simpan daun dia ataupun ada pula straw. Kalau hajat makan buah, buang je. Tak simpan daun. Kalau ada arnab, boleh simpan daun. Untuk makanan arnab. Ataupun kalau ada pula straw ke, boleh simpan daun. Untuk makanan kepada ulat sutera. Sebab kalau tak buang daun memang tak akan berbuah lah. So membazir zat makanan lah. Membazir zat makanan, daun besar tapi tak ada buah. Jadi lakukan gerak kerja pemangkasan. Nanti awak cari pelas nanti dalam bulan 4 nanti saya akan buat live tengok hasil dia macam mana. Dia akan berbuah insya-Allah bulan 4 insya-Allah. Ataupun 10 bulan 4. Kalau tak buah daun ni, sampai bila dia akan berdaun ya. Kita akan buah. Kita buang dadahan ni. Buang semua bagi biarkan ada bau ni. Ada yang batang utama je. Kalau tidak, banyak daun sahaja. Ini pun daun dah besar ni. Daun dah besar. Kita buat dia tinggal batang utama. Okey. Yang tinggi ni kita buang je. Kita buang saja. Kecuali ada arnab ataupun ulat sutera. Boleh simpan daun. Beres. Saya ni cak ayam ni kalau dia panas dia akan turn off sendiri, overheating. Sini pula.
Sebenarnya siapa yang minat tanam pokok mulberry boleh komen saya ni. Sorry ya. Ataupun juga ada tanam pokok mulberry. Yang keduanya, bila terperoni juga membantu ni. Membantu untuk elakkan ni penyakit nampak tak putih buah daun. Kalau daun banyak, dia macam apa cakap ha? Saya ada study ni. Dia banyak kat daun, menyebabkan efek juga pada ni lah pokok. So bila terbuang, penyakit tak ada lah. Kita kena peroni dia. Itu antara sebab mengapa perlu dibuat antara sebab mengapa perlu buat pruning lah ya. Saya atas pohon tengok bulan 10 hari bulan 4 insya-Allah dia akan boleh makan buah lah. Dia bila keluar daun terus ada bersama dengan buah. Dia buah dia ikut daun. So saya pun sudah study lagi dan saya study apa nama untuk mengkomersialkan pokok mulberry. Saya study lah dari masa ke semasa. Bagaimana pokok mulberry ni kita boleh komersialkan dia seperti mana pokok strawberry. Dah saya sedar bukan senang ya, bukan senang sebab mulberry ni boleh tahan lama. Boleh dia kalau masak je, kalau tambah ambil dia akan cepat rosak. Itu dia. Pasal kat ni kalau buah banyak saya akan lah blender lah buat jam. Kita banyak sangat tak ada makan. Sorry tak ada komen lah. Alright. Kalau ada komen, kalau tak baca, maafkan saya lah. Pokok kat sini. Dah mula ni, jauh sangat. Ni line yang ketiga saya buat line 3 Nampak tu ni. Kalau tak menarik, maka saya lah ya.
macam ni dia. Kita pusing kat masak lagi. Settle naik, settle sebelah belah dia. Sebelah belah dahulu. Dia bila habis buah je, masa bila siapa ni habis buah je terus pon. Dia macam tu dah, bila pon ni je keluar daun, keluar buah baru, putik buah. Keluar putik buah. Biar dia kalau besar buah tak guna juga. So kita proningkan dia. Tak agak dah. Sebab sisi dulu nanti ni. Sisi sebelah sana pula. Ini buka pula ni. Nampak tak? Ni kok lah, tak ikat tak agak dah. Jadi pon next ni lah.
Okey sahabat. Sahabat jumpa saya Kak. Jadi semula siapa-siapa nak benih mulberry boleh datang. Untuk anak pada daun ni, siapa nak daun ni boleh ambil ya. Masalah. Tak saya buang je buat kompos. Okey, jumpa terima kasih banyak kerana sudi bersama saya. Apa tak menarik untuk banyak dah. Saya Sabri. Masih jumpa next post ya insya-Allah. Ni set itu tutup. Okey. Saya nak off tu. Mana button off? Nak off sahabat cuba sebelah. Nah, dia kat nah. Mana button off?
sikit-sikit. Kaya tak? Tengok sikit kabel. Ngelah kalau okey. Awak nak, kaya tak? Awak tarik beda dulu. Awak kalau okey tu ngelah. Betul. Pusing lakukan ni. Pusing ngelak lagi lagi. Gula-gulanya tu. Apa gol kan gitu. Wabi, apa sikit agak wabi ya. Lagi abu dia pak tape ya. Boleh ni berpita ya. Berpita tak boleh. Ya. Ni pusing. Ni, boleh. Ni. Bos tu apa itu pulak bos. Apa dah? Apa itu? Apa kata? Apa? Kabel dulu nak ni kena ni. Nolak dulu. Bahaya pendek ni. Nasihat dia. Bahaya dia habis semua. Bocornya tu dia. Ya. Boleh. Okay. Sini. Ada dah apa tu? Ya. Kita. Aja tu betul ni nak. Aja tu betul.
Kalau juga lagi, no sesi juga ada. Grabe nga, sikit grabe nga lang ng pastor ko lang. Ganda.